Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, yang saya kasihi sahabat saya, saudara Azhari, tuan-tuan, sedang hadirin yang dikasihi sekalian. Anak saya ini setampil bergambar 10 tahun akan datang dia bakal mengganti Ustaz Abdullah Khairi. Kita tonjol bagi awal sikit. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam ayat yang saya baca tadi, sesungguhnya orang yang memakmur masjid Allah, siapa? Mempunyai 5 ciri. Pertama, siapa? Iaitu man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, menunjukkan bahawa dia hadir rumah Allah ini, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka dialah yang mendapat petunjuk. Tuan-tuan, belum tentu orang yang mai masjid ni orang tu orang beriman. Sebab Abu Jahal, Abu Lahab beranak di Mekah, tawaf setiap hari. Kalau umur dia 40, buat haji 40 hari. Sebab haji ni bukan zaman Nabi, tuan-tuan. Zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail menunjukkan haji ni. Abu Lahab, Abu Jahal membuat haji. Abu Lahab, Abu Jahal masuk dalam Kaabah, tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Sebab jangan tuan-tuan kata, apa dia ni pergi haji sampai 3-4 kali, balik ke Pangkah UMNO. Risau. Mana ni aku balun sini dah. Kat Raya Raya. Apa nak kira apa? Saya ambil cuti dah setahun tanpa gaji. Tuan-tuan boleh panggil saya anytime, anywhere, I will be there. Panggillah ceramah kelompok saya hadir insyaAllah. Panggillah saya free. Dan minggu kedua, minggu ketiga di Shah Alam. Shah Alam sampai Melaka, Johor tu, minggu kedua, ketiga. Minggu pertama free. Minggu keempat free. InsyaAllah. Kan? Panggil insyaAllah saya boleh main. Ceramah PAS pun boleh. Ceramah kelompok pun dapat. 2 hari lepas ceramah di Gopeng. Sebelum ni ceramah di Seri Andalas dengan Anwar Ibrahim. 40,000 orang. InsyaAllah. Ramai. Kali kata saya. Banyak modal malam ni. Sebab tu kalau kata mai masjid Allah ni belum tentu beriman, tuan-tuan. Sebab disebut man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah. Sebab tu saya tak heran, tuan-tuan, orang yang mai masjid ni bila dia beriman barulah sekali fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadi, bahwasanya dialah yang dapat petunjuk. Pertama mesti beriman. Saya nak cerita, tuan-tuan, baru ni 2 minggu lepas hari Jumaat, sebelum saya ambil cuti tu kan, saya dijemput baca khutbah di Masjid Batu 4.5 Kampar, Kampung Sementar, kawasan Adun,
Abdul Rahman Palin. Abdul Rahman Palin ni ialah adun UMNO yang menang tanpa bertanding. Sebab calon kita ini ketika mana esok nak penamaan calon dibeli dengan 2 juta lah. Bila lari Abdul Rahman Palin menang. Bila dia menang, masjid itu, masjid itu depan rumah dia. Siapa tak boleh masuk. Ustaz-ustaz, tiba-tiba saya dijemput. Dia tak kenal. Dia ingat siapa aku ni. Sebab dia ingat saya ni penceramah radio IQ, motivasi pagi. Hampa pernah dengar tak? Wah, tak pernah dengar. 6.30 hampa tak bagi tidur. 6.30 motivasi pagi tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi pagi. Radio Selangor motivasi juga ke 10. Lepas tu TV 9 baru rakam tuan-tuan. Semuanya di-cut ni. Nak masuk TV pun sampai tahu tu. Alhamdulillah, walaupun dia sekat, kita tak boleh masuk juga. Jadi tak boleh masuk masjid tu. Dia jemput saya. Kita nak baca khutbah pukul 12.30, suruh bagi tazkirah. 12.25 nak tolak pi. Saya mengadapkan. Dapat panggilan telefon. Private number. Tak tahu nombor tu siapa punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni ustaz belah tadi ya? Dia ni. Ustaz lagi nak baca khutbah dekat masjid Batu 4.5. Kampung sementara. Betul tak? Betul. Ustaz jaga. Ustaz hantam kami. Ustaz siap. Good saya. Ingat aku takut. Saya kata kalau tuan berani, pasal apa naik private number? Hubung nombor elok. Nama apa? Saudara ni nama apa? Ustaz tak payah tahu nama, tapi ustaz hantam, ustaz siap. Saya kata, saya ni pendakwah bebas. Pendakwah bebas lah. Saya akan pergi di sana. Saya tak hantam orang kan, tapi ustaz jaga, dia kata. Saya kata, jaga macam mana? Saya tunggu ustaz di masjid. Baik, saya akan tunggu juga tuan di masjid. Kita pilih. Dalam hati tu, mati sekali ya. Kira. Sampai-sampai di masjid tu, genggam tangan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tahassantu bihisni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayat ni doa apa saya dah? Genggam tu masuk. Tuan-tuan, bila hati kita letak dengan Allah, manusia akan takut dengan kita. Yakin atau tidak? Masuk-masuk tu, saya pun duduk. Depan ni ada tiang. Ada seorang duduk bercabang kan. Saya duduk-duduk, Nazir kebanyakan di masjid Selangor, orang kita. Dan tuan-tuan jangan takut tuan-tuan. Saya di Selangor baru ni dipanggil untuk interview bagi tauliah. Saya telefon baru ni, mereka interview saya 2 orang. Interview alhamdulillah dah dapat tauliah. Cuma tak ambil lagi kad ambil kan. Jadi saya ada tauliah Selangor. Selangor ni nak dapat tauliah susah tu. Tapi dah dapat alhamdulillah. Selangor boleh dapat, Pulau Pinang dapat. Kedah tak payah, tak ada tauliah pun dapat. Lain bela kan. Jadi saya pun Nazir beritahu, Ustaz duduk depan ustaz tu, hak tu duduk tutup masjid ni, hak tu duduk kunci masjid. Ustaz mana nak main baca mengajar apa dia tak bagi. Tapi masa dululah, masa zaman dia menang lah, dia kalah dah, dia tu saya tahu mungkin dia ni bah. Dia duduk depan saya, duduk sandang, dia pula telefon. Saya naik bagi salam turun. Cik ambil gambar. Kan berjalan menyala lampu dengan muka macam jebon. Dia ingat aku takut kan. Ambil dah tuan-tuan, saya umur 45 dah. Berceramah ni ketika umur 21. Majlis perwakilan pelajar universiti tu, presiden, pimpinan pelajar, 21 ceramah dekat-dekat 24 tahun lah. Allah, kita tahu tackle-nya manusia ni, tak apalah dia ambil. Saya cerita pasal Nabi ya. Saya kata ingat tak ketika mana Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Nabi ketika mana berperang, Nabi kata kepada Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah, jangan kau tinggal Jabal Ramat. Jabal Ramat ni Jabal memanah. Kalau kita pergi tuan-tuan sekarang ni jadi rendah dah. Sebab ramai orang pakai naik kutip batu, dia bawa balik. Jadi rendah, jadi kurang dah Jabal pemanah tu. Kau jangan tinggal apa berlaku dekat kami, tunggu di atas. Tiba-tiba peperangan pertama menang. Bila menang, ramai di kalangan Abdullah bin Zubair pengikut dia turun, tinggal 4 orang dengan Abdullah bin Zubair secerita. Kemudian bila tinggal 4 orang, rupanya Khalid Al-Walid duduk di belakang dia, pusing Jabal Rahman, dia serang Nabi pada belakang. Bila serang Nabi berlindung, tiba-tiba Nabi jatuh di dalam satu parit yang digali oleh Abu Amir Al-Dirah.
Abu Amir inilah yang buat masjid Laisa usisa ala taqwa. Masjid yang bukan dibina atas takwa. Akhirnya Nabi jatuh tuan-tuan dalam lubang tu, patah gigi. Nabi seorang kekasih Allah patah gigi, pejuang Islam, menyampaikan risalah Islam. Kita ustaz kena tukar pulau ketam besok. Besok pulau ketam kan. Ini patah gigi tuan-tuan. Bila patah gigi jatuh, musuh mai nak bunuh Nabi. Bila mai secerita lah, bila datang nak bunuh Nabi, Nabi dipukul, Nabi tepih dengan benteng. Bila tepih tu, kena benteng tu pecah. Lalu sahabat ni datang bunuh musuh ni. Bila pecah tuan-tuan, serpihan bersih tu kena dahi Nabi. Saya cerita lah dekat majlis tu. Dalam negeri pun saya cerita juga lah, tak tuan-tuan lah. Bila kena dekat dahi Nabi ni, 3 ketui besi tertikam. Ada seorang sahabat nama Abdul Rahman dia tengok dahi Nabi ada besi, dia pegang besi tu, Nabi sakit. Bila Nabi sakit, sahabat ni nama Abdul Rahman, dia guna mulut dia pergi gigit besi tu, dia tarik tuan-tuan, gigi dia tertanggal, besi tertanggal. Tinggal lagi satu besi, 2 besi lagi, dia guna lagi gigi dia tarik tuan-tuan, besi tertanggal, gigi tertanggal. Ada lagi satu besi yang tertikam di dahi Nabi, dia guna gigi dia tarik, besi tertanggal, gigi tertanggal. Maka berdarah ni, mulut dia pun berdarah. Bila berdarah, Nabi kata, wahai Abdul Rahman, kamu tak sayang gigi kamu kah ya Abdul Rahman? Apa kata Abdul Rahman? Ya Rasulullah, aku lebih sayang kamu ya Rasulullah daripada gigiku yang patah ini ya Rasulullah. Saya tengok muka dia, dan lainlah, dia pegang pencerai macam ni mata tengok bawah dah. Kemudian darah itu keluar daripada dahi Nabi bersemua. Keluar ni ada seorang sahabat Nabi nama Malik bin Sinan. Malik ini ialah bapa Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu Malik ni bila tengok darah Nabi penuh darah, dahi Nabi penuh darah, dia sayang Nabi, dia buat macam mana? Dia hisap darah tersebut. Darah tu penuh mulut dia, bukan dia luah tuan-tuan. Bila darah tu penuh mulut dia telan. Bila dia telan, Nabi kata, man damma, barang siapa yang darahnya bertemu dengan darahku, arah Allah akan haramkan darahnya daripada api neraka Allah. Bila sebut dia tu, dia mula cerai. Hadu atas tu dia mula ke bawah. Kan? Tuan-tuan, 24 tahun dah ceramah. Saya tak ingat dah ketika mana Abu Talib di saat nak mati. Di saat dia nak mati ni, Nabi SAW datang belah kanan. Ya ammi, qul la ilaha illallah, syahidatu. Katalah la ilaha illallah, aku jadi saksi di akhirat. Abu Lahab, kamu nak tinggalkan ajaran nenek moyang. Saya ceritalah. Kemudian akhirnya Abu Talib mati dengan, aku kekal dengan ajaran nenek moyangku. Roh keluar. Bila roh dah keluar tuan-tuan, Nabi angkat tangan. Ya Allah, Abu Talib sentiasa tolongku. Ya Allah, ampunlah dosa dia. Allah hantar Jibril. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tetapi Allah bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Oleh kerana kamu sentiasa, Abu Talib ni sentiasa tolong kamu, maka diseksa Abu Talib ini dengan diambil bara api neraka Jahannam. Saya bara api neraka Jahannam ni paling mudah. Diambil bara tu sebesar ibu jari kamu Muhammad, diletak bawah tapak kaki Abu Talib. Bila diletak, nascaya menggelegaklah otaknya. Tarik, tutup telefon, tutup dalam poket. Teriak dah. Bila teriak ya tuan-tuan, saya tackle. Pom, dia tunduk, dia menangis. Bila menangis, kita naik atas, baca khutbah. Pam 20 minit, satu masjid teriak. Termasuk Bangladesh, tak faham pun teriak. Semua teriak. Bila semua teriak, saya semayang jadi imam, habis bagi salam. Pakat main salam dengan saya. Tiba-tiba yang teriak tu mai jumpa. Assalamualaikum Ustaz, cium tangan saya. Yang ugut Ustaz tu saya. Nah, mengaku dah. Tuan-tuan, hidayah milik Allah. Bukan milik kita, milik Allah. Tidak. Ustaz, saya minta maaf, saya ingat Ustaz ni kalau main nak hentam orang. Dia ingat kita ni kalau main nak hentam orang. Tuan-tuan, kita nak tunjuk jalan. Hidayah milik Allah.
Saya kata, kalau boleh dengar dulu, Ustaz, sesentuh hati saya Ustaz. Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Kalau banyak dosa, pergi duduk dekat sana, saya kata. Minta kepada Allah. Dia pergi duduk, dia menangis. Tuan-tuan, tengok. UMNO pun dah teruk dah tuan-tuan. Teriak. Bila teriak, saya pun kata, Alhamdulillah, hidayah milikmu ya Allah. Kemudian saya pergi naik kereta. Bila naik kereta, buka-buka, duduk atas kereta, tiba-tiba seorang Indonesia meluru keluar pada masjid. Bapak Ustaz, Bapak Ustaz. Saya kata, pasal apa pula dah ni? Dia buka-buka. Bapak Ustaz, saya dengar khutbah Bapak Ustaz. Saya banyak dosa Bapak Ustaz. Bapak Ustaz, ampun dosa saya. Minta saya ampun dosa pula dah. Saya kata, abang, bapak, nampak dah masjid? Nampak? Pergi masuk dalam masjid, minta kepada Allah. Allah layak untuk ampun dosa kamu. Tuan-tuan, hidayah milik Allah. Kita ni tuan-tuan, sebab tu orang yang datang masjid Allah ni, kita kena letak yang pertama apa? Ni, aku ni hanya takut kepada Allah. Bila takut kepada Allah, manusia akan takut kepada kita. Tuan-tuan tahu tak, saya balik daripada Kuala Lumpur, ada satu kereta hengkam kereta saya tak cerita kat keluarga saya. Hantar berhenti pukul 2 pagi. Keluar 5 orang India. Kita naik Camry tuan-tuan, mentang-mentang kita berhenti ya kan. Turun-turun, letak pisau orang. Dia kata, cik, keluar semua dia. Apa ada keluar? Saya kata, saya tak ada apa. Dia kata, tak percaya lah. Dia cek nak kereta. Bom tak ada. Dia kata, kereta besar saja. Bom tak ada. Memanglah aku kereta besar tak ada apa. Kereta tu bini aku lah kan. Bom tak ada. Saya kata, saya bukan yang berhormat. Saya bukan ahli dewa saya. Bawa kereta bini saya pula. Dia tahu besar saja kereta. Bom tak ada. Iya. Tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tahassantu bihisni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan hafal ayat ni. Genggam. Dia jadi lemah. Yakin dengan ayat Allah, janji Allah, Allah tolong kita. Genggam dia, jangan lepas. Tiba-tiba dia kata, kereta besar saja, apa tak ada. Lah, dia suruh aku belah. Aku pun start kereta belah tuan-tuan. Tunggu lagi 5 orang tuan-tuan. Tuan-tuan jaga, kalau hentam dekat dapur raya, jangan berhenti. Daripada sedikit nak ragu kita tuan. Sebab tu orang yang hadir rumah Allah, orang yang beriman kepada Allah tuan-tuan. Beriman sungguh. Bila beriman sungguh, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka ini yang dapat petunjuk. Itu ciri pertama. Saya ringkaskan cerita. Yang kedua apa? Wal yaumil akhir. Mereka beriman dengan hari kemudian. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, kita esok akan bangun di padang mahsyar. Padang mahsyar ini kita bangun dengan keadaan berboget, telanjang semua. Lalu Aisyah kata, ya Rasulullah, bila kita bangun telanjang, tidakkah kita akan melihat kemaluan orang lain? Aisyah kata, boleh tak aku tengok kemaluan kamu? Engkau tengok aku punya. Aku tengok yang Sayyidina Umar tengok aku. Nabi kata, pada ketika itu kamu hanyalah mengangkat kepala kamu ke langit, sedang menanti je apa seksa kamu. Lalu kita bangun tuan-tuan dalam keadaan telanjang, kita bangun dengan dosa kita, dengan amalan kita. Kalau dah kita banyak dosa, tiba-tiba digantung ni, kolek, penuh teguk ni. Masa hidup dia pernah minum arak. Ada yang digantung macam mana? Perut ni terkurat. Dia pernah makan riba. Ada yang ditarik kemaluannya, keluar darah, nanah dan danah, pernah berzina. Ada yang rambutnya ditarik oleh malaikat, masa hidup dunia dedah aurat. Ada yang lidahnya terjeler, mungkin pernah hidupnya mengadu domba dan mengumpat. Ada yang kepala ke bawah, kaki ke atas, sebab masa hidup dia sombong. Kepala hebat sangatlah kepala ke bawah, kaki ke atas. Ada yang tenggelam dengan peluhnya, sebab rasa hebat di dunia, Allah tenggelam dengan peluhnya. Ikut amalan kita. Lalu kita duduk dalam keadaan menanti ni. Lalu dibantang satu-satu dalam kitab Jawahid wal Jawahid. Apa kita buat selepas kita balik? Satu-satu ni. Apa kita buat? Tiba-tiba sampai satu tempat, bela. Tuan-tuan tahu tak kenapa bela? Kerana pernah kita duduk, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Kita minta dengan ikhlas kepada Allah, tak nak ulang dah benda tu. Allah belakan tempat tu. Lalu kita tak tahu apa perbuatan yang kita buat tu tak nampak. Agak tuan-tuan, pernah tak kita duduk seorang-seorang? Astaghfirullahaladzim. Nabi ni, innani la yaran. Aku ni kadang-kadang terlalai. Wa innani la astaghfirullah fi yaumin mi'ata maratin. Aku akan beristighfar kepada Allah 100 kali. 100 kali. Kata ulama 70 kali. Nabi yang jamin masuk syurga.
Nak tidur, astagfirullahalazim. Kita ni rasa macam jadi masuk surga dah. Malam nak tidur, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Lena dah 3 kali. Tu pun rasa aku ni jamin masuk surga dah. Ya Allah. Nabi setiap hari 100 kali. Ada kata 70 kali. Tu pun belum yakin kata dia boleh masuk surga Allah, tuan-tuan. Sebab tu bila kita sebut dengan ikhlas kepada Allah, bela-bela. Bila bela, tuan-tuan, kita akan berjalan pada ketika itu selama 3,000 tahun untuk cari Nabi Adam. Nabi Adam ni kita pergi cari, ya Nabi Allah, cepatlah hisab, kami tak tahan dah, matahari sedekat ni. Ya Nabi Allah. Nabi Adam kata, aku pernah makan buah kuldi, buah larangan di syurga. Aku telah doakan doa para nabi, aku tak boleh tolong kamu. Nabi Adam, tuan-tuan, dia doa kepada Allah selama 100 tahun, tak tengok langit. Apa doa dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 tahun buat satu dosa. Kita dosa punya banyak, kok nak angkat tangan pun dah. Macam baru ni saya ceramah di nilai kontraktor seluruh nilai UMNO punya lah. Mereka bukan ada penceramah dah, mereka panggil saya pergi lah. Semua kontraktor ni saya cerita lah. Ada kontraktor lepas saya cerita tu nak saman saya. Pasal apa? Saya kata esok di akhirat ada 2 tempat, syurga dan neraka. Ahli syurga kata, wahai Ridwan, kami dah lama syurga, boleh tak tengok neraka? Apa berlaku ni tak pernah tengok pun. Yang neraka kata, kami ni Malik lama dah duduk neraka ni, boleh tak tengok sudahlah, tak masuk pun tak apalah. Lalu malaikat berbincang, ni tak ada dalam hadis. Malaikat bincang-bincang, Malik kata, mana boleh ahli neraka masuk syurga? Mereka tak ampun dosa lagi, Allah tak ampun. Yang syurga pula, Ridwan kata, mana boleh masuk neraka, dah masuk syurga. Lalu malaikat kata macam ni, kita suruh mereka buat jambatan sampai tengah, yang ni sampai tengah. Mereka boleh tengok, boleh berjumpa. Lalu diberilah kepada ahli neraka 6 bulan buat jambatan. Ahli syurga juga 6 bulan, ahli neraka 3 bulan siap dah. Yang ahli syurga ni bagi 3 bulan apa pun tak buat lagi, cerucuk pun tak dalam, apa pun tak buat, 4 bulan tak siap, apa pun tak buat. Sepatutnya ahli syurga ni janji ditepati. Betul tak? Mana boleh tuan-tuan syurga ni, mana boleh tipu kan? Ni dunia boleh ada tipu kan? Satu Malaysia. Saya kena dengar satu Malaysia, tahu tak? Dia menyanyi lagu. Satu-satu saya sayang Allah, dua-dua sayang Rasulullah, ketiga sayang umi ayah, keempat UMNO haram jaga. Sebab dia geram pasal UMNO tukar bawa dia balik Pulau Ketam, tuan. Nanti pun suruh anak menyanyi, pernah dengar tak? Sakit. Tunggu. Jadi bila kata macam tu, rupa-rupanya tuan-tuan, pasal apa ahli syurga tak siap, ahli neraka siap. Rupanya malaikat Ridwan cek belah syurga, kontraktor tak ada. Kontraktor semua 12 sana. Apa faham? Sebab tu belah neraka siap, kontraktor semua belah sana. Kontraktor ada dengar tu, ustaz kata kami belah sana, saman ustaz. Saya kata jangan bersamaan. Kalau tak nak 12 sana, banyak buat baik lah kan? Banyak sedekah orang, tak apa ustaz, tak apa. Ni belah ni tuan-tuan. Sebab tu kita akan jalan ni cari Nabi Adam selama 3,000 tahun. Tahu tak berapa 3,000 tahun? Al-yawmu fil akhirah al-fasanah di dunia. Satu hari di akhirat 1,000 tahun dunia. Maksud dia 3 juta tahun dunia. Allah. Kita boleh hidup 3 juta tahun tak? Kuat-kuat pun 120 tahun. 88 tahun pun dah nyanyuk dah tuan-tuan. Kan 88 tahun ada seorang tu, mata Lupi, namanya istidraj. Tuan-tuan, Ustaz Fadil Nur doa, bagilah dia ni mati, dia akan ramai dia. Tengoklah doa orang ni kan, Tuhan makbulnya. Jadi 3,000 tahun, 3 juta tahun, dah bolehlah kamu pergi cari Nabi Adam, Idris pula 3,000 tahun. Nabi Idris kata aku dah doa terakhir, tak boleh. Adam, Idris, Nuh pula, Nuh kata tak boleh. Aku ni 950 tahun doa.
Dakwah 16 orang je. Bini aku pun tak ikut, anak pun tak ikut. 16 orang, 950 tahun. Kita ni 56 tahun dah berdakwah. Baru ni saja ceramah di Perak dengan pengurusi Dewan Himpunan Melayu Cina. Naik tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lah Cina dengan baca Quran punya fasih. Dia main jumpa saya, Ustaz, kalau bolehlah Ustaz, kami pun nak ada usrah juga. La ilaha illallah, mampu tak? Ni Dewan Himpunan ni, penyokong ni nak usrah juga. Tuan-tuan bayang, kita boleh sampai dakwah. Dulu ada tak boleh sampai kat mereka? Tak ada. Baru ni buat kat pokok macam ni, kita buat 300 orang tak bangku. Tiba-tiba yang hadir 800 orang. Orang India semua. Gelap hari tu macam mendung. Sudah tuan-tuan sambutan, ya Allah. Saya ceramah di Ceri Andalas, 40,000 penuh ni. Yang duduk depan tu tak nampak apa. Rupanya Hindu semua. Tengok mana satu ni tengok. Dia kata, Ustaz lah, hantar kami ada bawa dengar ni, kami dengar. Tengok lo Hindu semua. Allah, 40,000. Allah ramai. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni dia dakwah 950 tahun, 16 orang aja. Sekarang ni tuan-tuan, alhamdulillah, perkembangan mutakhir cukup hebat. Tuan-tuan, markas mereka belum lagi hidup. Sebab apa tuan-tuan? Tak tahu calon. Kita dah tahu calon dah. Semua tuan-tuan tengok. Bukan saja di Kedah, bukan Pulau Pinang, seluruh Malaysia. Markas semua dah hidup, dirasmikan oleh ahli Dewan Undang-Undang dan ahli parlimen kita. Tuan-tuan tengok, saya yakin tuan-tuan dia tak berani untuk istiadat pihak raya. Sebab apa? Semua penyelidik mengatakan UMNO akan kalah dalam pihak raya akan datang. Aku yakin tuan-tuan ni masa dah, aku tak takut dah. Sebab tu aku letak untuk berhenti. Tak ada lagi selama setahun. Sebab apa? Dia berkalah ya. Aku letak tuan-tuan semua. Kalau dia menang, aku sambung balik. Dapat macam mana tu? Tak tahu dah kan? Tuan-tuan, sebab tu saya yakin. Ni, 950 tahun 16 orang. Aku tak boleh doa dah. Aku doa yang terakhir. Tenggelam habis kaum aku pergi cari Adam, Idris, Nuh, Hud pula. Hud pun tak boleh. Akhirnya sampai Nabi Muhammad. Nabi sedang sujud. Dia angkat kepala, kita semua jalan. Seluruh umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi tengok-tengok. Nabi dalam hati dah. Hada ummati, sayangnya itulah umatku. Macam mana Nabi kenal? Dengan anggota wuduk yang kita ambil. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan ambil wuduk ni, janganlah ikut Imam Syafi'i mazhab. Kalau la makruh. Biar. Sebab anggota wuduk yang kita ambil, ayat yang menitik itu gugur dosa. Bila gugur dosa, kita ambil dengan keadaan khusyuk kepada Allah wuduk, kita angkat takbir semayang sedap. Nabi tengok-tengok, haza ummati, itu umatku, sayang Nabi kat kita tuan-tuan. Nabi tengok-tengok seronok dah. Sebab anggota wuduk ni bercahaya. Dan Nabi tengok di kalangan kita itu ada 7 golongan duduk di bawah aras Allah. Tentang siapa? Yang duduk yang pertama, imamun adil. Sebab tu tuan-tuan, para pemimpin ni benda yang penting. Dia kata Allah tak penting lah, ikut suka nak nanti apa pun. Dalam masjid mana boleh cakap. Tengok, pemimpin yang adil ini akan duduk di bawah aras Allah. Dan kita ini akan bangun bersama pemimpin yang kita sokong. Tuan-tuan nak bangun dengan siapa? Tuan-tuan nak bangun dengan Tok Guru kan? Saya tuan-tuan, serta tuan-tuan dah Parlimen Galas. Masa Dewan Undangan Negeri Galas. Masa tu kita ada sahabat kita mati kan, calon kita mati. Maka saya pergilah pagi subuh tu kuliah Tok Guru. Dia bagi-bagi kuliah, kemudian dia semayang sunat duha. Saya duduk sebelah dia. Habis-habis dia bagi salam, Tok Guru boleh tak kecek petang? Kecek petang lah, cakap petang. Kejar. Dia semayang pula 2 rakaat. Saya tengok dia semayang, takkan aku nak duduk. Kita pun semayang juga lah sebelah dia. Habis-habis dia duduk. Tunggu, boleh kecek petang. Kejap. Semayang lagi 2 rakaat. Aku semayang juga lah. Dia duduk, dia semayang lagi. Kita pun semayang lagi. Duduk, semayang lagi. 8 rakaat. Habis-habis dia mau nak bayar apa dia? Nak tanya apa? Tunggu agak-agak lah. Galah ni kita boleh menang tak? Dia kata apa? Seorang yang tawakal kepada Allah. Kita buat kerja, menang kalah kerja Allah. Aku senyap. Ya Allah. Kalau tanya saya, kerja lama dah, menang.
Duk belagak dia tu tak menang-menang. Tapi dia kata apa? Kita buat kerja menang kalah, kerja Allah. Saya bawa dia dengan kawan nama Ikhwan untuk pergi satu tempat. Tok Guru naik dalam kereta, duduk. Allahu Akbar. Ya Allah, semayang lagi dalam kereta. Dia tanya, ada tak di kalangan pemimpin UMNO yang tuan-tuan pernah tengok dia semayang dalam kereta? Semayang dalam kereta. Hampa pernah tengok tak semayang dalam kereta? Tuan-tuan pernah buat tak semayang dalam kereta? Aku pun tak pernah buat. Allahu Akbar, semayang. Masya Allah. Saya pernah bawa tuan-tuan, ada seorang ulama daripada Syria untuk main ni. Dia duduk sebelah kiri saya driver. Tengah bawa tu, masuk waktu maghrib, kawasan Greek tu, kan kawasan Gajah tu. RNR 40 km lagi. Dia tanya saya, ya akhi, fil wudu, ada wudu? Naam. Sallaita, dah semayang? La. Saya kata, tidak. Ana imam wa anta makmum. Dalam kereta, dia imam, aku makmum. Aku dah bawa kereta, makmum apa? Tiba-tiba dia tolak kereta ke depan, mangku. Allahu Akbar. La ilaha angkat takbir dah, dia imam, saya makmum. Allahu Akbar, pegang berdiri. Dia baca ya Allah sedapnya. Habis baca surah Allahu Akbar, rokok. Saya, ya, ni aku nak rokok macam mana ni? Rokok juga dah. Allahu Akbar, rokok. Rokok, kona. Tengok, habis-habis dia kata kat saya, jika sekiranya kamu mati pada ketika ini, hadha salah yarfa' ila Allah, sembahyang kamu telah diangkat oleh Allah. Kita diingat nak mayang RNR, waktu dah masuk dah. Dia kata kalau tak sempat sampai, kamu akan jawab akan sembahyang dan kamu tinggal. Tengok ulama. Tuan-tuan, Tok Guru masuk, Allahu Akbar, sembahyang lagi lah kereta. Kita apa susah sekarang ni, kalau saya bawa kereta pergi Kuala Lumpur, jam, tak boleh. Ambil wudu, nak mudah ya. Ambil. Bawa kereta. Allahu Akbar. Mayang lah kereta. Nak susah apa? Saya tanya syekh tu, mana kiblat? Dia baca Quran. Lillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di timur, di barat, di mana kamu saja kamu hadap wajah kamu tidakkah di situ wajah Allah? Betul tak? Mayang nak mana pun, itulah wajah Allah. Allah, tuan-tuan, saya fikir tuan-tuan nak bangun dengan siapa, tuan-tuan? Tuan-tuan nak bangun dengan Tok Guru Haji Abdul Hadi. 2 tahun lepas saya ceramah bulan 7. Dia jemput saya, isteri dia jemput untuk ceramah motivasi. Saya pergilah. Pergi lepas ceramah pagi tu, anak dia jemput sebab Tok Guru nak jumpa saya. Saya ustaz biasa ya. Tok Guru ni bekas menteri besar. Sampai di rumah disambut oleh Ustaz Khalid. Ustaz, naik, dia kata. Saya pun naik. Rupanya Tok Guru Haji Hadi baru balik daripada Syria pukul 4 pagi. Sampai pukul 4 pagi tu dia sambut saya. Masya Allah, dia sambut saya. Kita ustaz biasa lah. Sambut tu, saya tengok pakai baju pagoda. Ni kain gajah duduk. Saya main ni tu, saya gajah diri. Dia duduk lah, ya Allah, murah. Dia sambut saya cium tangan, saya peluk. Dia kata, ustaz, duduk lah. Tiba-tiba dia angkat saya nasi dagang 4 bungkus. Saya pukul 9, apa tak kira dia ni? Tok Guru kata, ustaz makan. Saya pun pegang nasi. Habis sebungkus ni 4. Yang ni aku punya. Lapar tak kira dah. Dia nampak sebungkus ni aku, 2 ni dia ni. Kita pun makan separuh. Tok Guru tak makan ke? Dia baru balik daripada Syria pukul 4 pagi. Ustaz, saya puasa. La ilaha illallah. Nampak sebungkus ni aja. Pakai dah tambah dah. Takkan nak tambah lagi, dia besar kan? Kita pun habis-habis perok. Sembang. Tok Guru bangun. Saya tanya Ustaz Khalid, Tok Guru selalu puasa. Ustaz, saya kenal ayah saya. Saya tak pernah tengok ayah saya meninggalkan puasa Isnin Khamis. Kita no puasa belum tentu. Dia Isnin Khamis tak pernah tinggal. Tuan-tuan nak bangun dengan siapa? Tuan-tuan ingat tak ketika Nabi SAW hijrah? Sahabat ditunggu dekat Madinah. Sahabat boleh tahu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi berjalan awal hidung. Ingat tak? Awal hidung. Lalu sahabat kata, Muhammad kata. Muhammad tu nampak tak? Awal hidung. Tuan-tuan ingat tak 2008? Seorang pemimpin yang meninggal dunia.
Ketika mana dia kena serangan jantung, mayatnya dibawa balik daripada Subang menggunakan Hercules sampai di kepala batas. Mayatnya dikeluarkan daripada Hercules untuk dibawa ke Penang. Seorang pilot yang berbangsa India melihat mayat ini dilindung oleh awan. Dengan izin Allah, bila dia tengok mayat ini dilindung oleh awan, pilot ini yang berbangsa Cina memeluk Islam. Siapakah mayat yang dilindung oleh awan ini? Ustaz Fadil Nur. Ingat tak? Fadil Nur. Kita lupa. Tuan-tuan nak bangun dengan sama. Saya pernah tuan-tuan duduk jadi pengurusi, dia jadi penceramah. Tuan-tuan tengok hebat tak hebat. Orang main nak kekit derma. Duit 50 ringgit. Dia kepak. Puk, kata, syuk masuk dalam. Masya Allah, kita pun tak nampak. Tak nampak. Kata dia tembak, puk, masuk. Ni orang ni kadang-kadang nak demam buat cek punya besar. Masya Allah, 50 ribu. Ni nak demam. Ya Allah, tuan-tuan, dia berjuang ikhlas kepada Allah. Awal lindung jenazahnya untuk sampai ke tempat pengumuman. India ni masuk Islam. Tuan-tuan nak bangun dengan siapa? Tenang-tenang. Hampa nak bangun dengan seorang lagi. Bangun-bangun terkejut. Sebelah tu ada seorang perempuan, rambut sempoi dia. Hampa berlindunglah bawah rambut dia. Tuan-tuan, ni esok kita akan bangun dengan pemimpin yang adil ni. Tuan-tuan nak bangun dengan siapa, tuan-tuan? Benda ni benda penting, tuan-tuan. Sebab tu saya nak beritahu ni, saya baru balik ni hari Senin itu berceramah di Petronas Melaka. Lepas jemput, saya pergi ceramah. Bila sampai di Petronas, rupanya yang ada dalam dewan tu 1,500 orang. Yang luar-luar ada lagi tempat-tempat ni tak boleh main sebab kena jaga mesin. Saya ceramah-ceramah, cerita pasal Nabi, tuan-tuan. Kita cerita 24 tahun dah ceramah, menangis satu dewan, termasuk CEO, General Manager pun teriak habis. Bila teriak, semua bakat makan. CEO tu kata, Ustaz, kami tak pernah dengar ceramah Ustaz, kami menangis Ustaz. Ustaz, terima kasih Ustaz. Habis ceramah, boleh kerana Ustaz dah main sini 12.30 dia ceramah, sampai 1.30 setiap semayang. Lepas tu makan. Ustaz, saya nak bawa Ustaz pi round ni Petronas Refinery Melaka, 100 hektar hujung luas, bukan dia jalan kaki, kena pakai tu pick up tu. Ustaz, tak apa tak, kami nak bawa, saya nak bawa. Dia bawa, tuan-tuan. CEO ni bagusnya, bawa dekat satu tempat. Ustaz yang jaga ni, depan ni tak boleh main. Tengok-tengok ada 20 orang. Ustaz, bagi tazkirah. Saya bagi tazkirah dekat 20 orang, 15 minit, pam, teriak habis. Dia bawa pula, di sana pula. Dan tu pula 15 orang. Saya pun ceramah, pam, teriak pula dah sana ni. Kalau dia bawa pula sana, pam, sampai mungkin 6.30. Tak habis lagi. Sampai kita kata, tuan, tak larat cakap lagi. Main dengan 12.30 sampai 6.30. 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 5 jam cakap. Tak berhenti. Lenguh tak kira dah. Masa duduk naik pick up, tanya anak Ustaz dan sebelah. Tuan-tuan tahu tak Ustaz apa? Ustaz Nas Petronas ni fertilizer. Sekarang dia dah salah. Saya tanya Ustaz ni dulu SPM dia tahu. Dia baru dapat ijazah. Kan dia SPM tak? Ustaz, gaji berapa? Ustaz tekak dia. SPM dah Ustaz kan? Kerja berapa lama? 10 tahun. 4,000. Tahu dia kata apa? Ustaz, 7,000 Ustaz. Tu SPM 7,000. Campur dengan enak-enak 10,000 dia kata. 10,000 tu Ustaz SPM. Allah, saya bertanya, Ustaz, CEO tu berapa? 200,000. 200,000 sebulan, bukan setahun. Tapi tak apalah, dia orang yang taat perintah Allah. Saya tanya dah, kenapa CEO selalu buat program ni? Dia kata apa? Bila hati anak buah saya takut dengan Allah, mereka akan dekat dengan Allah. Saya tak ada masalah. Dia kata, tengok, orang yang dekat dengan Allah. Betul tak? Bila manusia dekat dengan Allah, nak kontrol apa? Semua Allah tengok. Dia kata, kita saya tak ada masalah. CEO kalau 200,000 macam ni pun tak apalah. Tapi ada seorang CEO, gaji dia 425,000 sebulan. Apa tahu siapa? Pengurusi Syabas tu. 425,000 sebulan. Setahun 5 juta. Apa bayang tengok duit ini, duit rakyat ke dapur tak kira dah.
Tuan-tuan tak ingat dah Sayyidina Umar, saya cerita tuan-tuan dulu. Sayyidina Umar ni dua helai baju aja, rumah kecil aja, tidur bawah pokok kurma, punya taifnya datang, ya Amir Mu'minin, taifnya engkau suku dunia. Dia syapas saja 425 juta. Tidakkah duit rakyat di Seleweng semua kita tak nampak tuan-tuan. Sebab tu saya tanya CEO tu, berapa keuntungan Petronas? Dia kata lebih kurang Ustaz, jangan bagi tahu ni. Ni saya tak abang ni. Kita di antara kita berdua tahu. Berdua apa ramai ni? 100 bilion setahun. Itu Melaka saja. Tak masuk lagi Kertih, Miri, Bintulu, Lumbamu. Melaka 100 bilion. Saya tanya dia, 100 bilion banyak Ustaz. Akaun Petronas tidak dibentang dalam belanjawan tahunan. Sebab tu saya kata pasal apa? Sebab tu UMNO boleh manipulasi dia kata. Boleh punah dia kata ikut suka dia. Saya kata berapa bagi kerajaan besar? 60 bilion. Tu Melaka saja 60 bilion. Saya kata kalau 10-20 bilion kita potong free PPPTN, boleh tak? Dia kata cara insya-Allah ni negara kita negara sumber tuan-tuan. Kita negara sumber. Ni tuan-tuan tahu tak apa nama Singapura? Ada pokok getah tak? Sebatang pun tak ada. Ada pokok kelapa sawit tak? Sebatang pun tak ada. Singapura negara keempat kaya dunia. Sebab apa? Tak ada rasuah. Malaysia ni apa yang tak ada? Bala ada, kelapa sawit ada, getah ada, petroleum ada, biji timah ada, ni keluar pula biji besi lagi. Apa yang tak ada? Saya tanya tuan. Kita negara sumber. Petronas ni dia bagi tahu, petrol kita ialah termahal di dunia. Petrol kita ni paling mahal dan kita tak guna, semua jual. Kaya dia kata. Dia kata kita ni banyak rasuah kirim kata. Saya pergi baru ni bulan 12 kan, kita pergi Korea seminggu. Di Jepun seminggu, di China seminggu, di Taiwan 5 hari, lepas tu balik. Saya pergi Korea tuan-tuan. Korea tak punya dahsyat. Dulu Korea ni tahun 85 sama kita kalau pesta bola di Amerika. Depa Johan kita naik Johan. Kita naik Johan, depa Johan. Depa Johan kita naik Johan. Tuan-tuan, oleh kerana mereka tak ada rasuah. Saya jumpa ada seorang tu, dia kata apa? Korea is among the honest country in the world. Paling jujur di dunia. Saya kata betul ke? Dia kata tak percaya, saya pernah. Dia kata bawa duit 600,000 won tanggung ni, bawa daripada bank ke restoran saja 1.5 km. Polis pun tak jaga. Siapa pun buat tak tahu ni duit. Siapa pun tak curi. Kita tu kalau bawa 600,000, tangannya ada, kepala orang tentai lah. Hilang lah kepala. Punya dahsyatnya tuan-tuan. Ni tak ada. Saya kata betul ke Korea ni kalau tuan-tuan pergi, setiap bandar ada subway. Subway ni komuter tu. Komuter tu nak jual. Jalan muang kan komuter. Ni dalam tanah mungkin saya tengok ada 10 ni ikat subway. Punya dahsyatnya. Dia bukan ada sumber apa-apa. Cuma pengeluar aja, pengeluar. Hantar barang, assemble, hantar. Bukan ada biji timah apa-apa. Tapi sekarang Korea 34 terkaya dunia. Bola sepak yang ke-16 terhebat dunia. Malaysia bola sepak 157 terhebat dunia. Tu bodoh belagak tu. Itu apa? Tak ada. Korea ni tuan-tuan rakyat dah tak ada rasuah tuan-tuan. Bila tak ada rasuah, kita naik eskalator. Tak eskalator. Tu tangga bergerak. Kita naik je. Orang Korea semua duduk belah kiri. Tuan-tuan tahu pasal apa? Mereka ni amal sunnah Nabi. Mereka duduk belah kiri semua. Siapa nak potong-potong? Tu tengok. Kita kalau naik eskalator duduk tengah-tengah. Hampa jangan potong. Ni aku punya. Allahu Akbar. Tuan-tuan pergi Jepun Korea, mereka naik aja semua duduk belah kiri. Jadi siapa nak cepat potong. Boleh potong. Allah tuan-tuan. Bukan di situ. Seluruh Jepun dan Korea. Bila nak naik apa nama itulah subway tu, dia akan beratok macam ni. Tengah ni keluar dulu. Tuan, ini masuk, yang masuk. Allah. Duduk dalam subway tu, train tu, dia buat dua je. Baca ataupun SMS. Dan telefon tak boleh bunyi. Tak boleh bunyi. Senyap sunyi dalam kereta api. Kalau masuk dengar bising tu, wah, orang Malaysia lah tu, tahu dah. Kalau kawat telefon tu, Malaysia lah tu. Allah tuan-tuan punya dahsyatnya. Dia cakap Korea tak boleh. Saya pernah tanya,
You are Korea? Yes. Can speak English? Saya tanya dia, mana tempat ni? Tempat dia sanggup turun daripada kereta api, pergi keluar tu, subway tu stesen, dia tunjuk, dia keluar kereta api jalan. Dia terlepas nak tolong kita. Ya Allah. Saya pernah tuan adik saya, dia kata, Korea ni negara terjujur di dunia sejak saya. Tiba-tiba adik saya pindah orang. Adik saya bawa bini, adik saya bawa bini juga. Pipi sampai di restoran tu, adik saya nak terberak. Dia masuk jambat, dia buang posh bag. Dalam posh bag ada 10,000. Ada pasport kami. Dia buang-buang, dia letak belakang, berak, puas keluar balik terus. Balik berjalan sampai di hotel tu 1.5 km, 1.2 lah. Sampai tu dia buang baju. Abang, awak, aku tertinggal posh bag. Dia kata dalam tu ada 10,000 pasport semua. Dalam hati saya, mampu kalau macam ni, duit tak apa, pasport hilang, macam mana nak buat? Allah, macam mana ni? Dia pun turun dengan baju pagoda. Di bawah tu negatif 16 salji penuh ni. Main dengan pasport hilang, lari ni 1.2 km. Pakai baju pagoda, pakai keluar. Apa pun tahu tangan apa, lari, dia nampak posh bag. Lari. Sampai tenang kan, negatif berasap ni. Sejuk habis. Sampai tolak. Dia tengok yang jaga restoran tu. Buat lah. Sir, my posh bag. Korea tadi, you have missed put something, kamu silap letak. Dia di bawah meja dia. Yang ni. This is yours. Tengok posh bag tu ada dalam 10,000, 1 sen pun tak hilang. Pasport tu ada di dalam. Dia kata apa? Korea is among the honest country in the world. Allah, adik saya pegang, keluar air mata. Tuan tengok, mereka sekarang negara terhebat sebab tak ada rasuah. Kita rasuah mata betul dah. Kedarah kiri kanan. Dah lama dah kita kena. Ni dapat 156 tahun. Ni 100. Terima kasihlah yang berhormat. Kami dapat 500. Cium tangan. Tengoknya. Dapat 100 cium tangan. Kalau dapat 1000, bukan cium tokak. Apalah. Dapat 156 tahun. Mereka kedarah duit kita berjuta-juta bilion. Lembu 256 bilion. Juta. Lembu lah. Kita dapat 100. Awak, kita ni lebih hina daripada lembu lah. Lembu duduk kondominium. Hampa ni saya pergi ceramah baru ni di Selangor. Saya tanya, wahai rakyat Selangor, hampa tak bersyukur tak? Bersyukur. Saya kata, saya ni orang negeri Pulau Pinang. Saya duduk di Selangor 7 bulan. Ayam 1 sen pun tak bayar yo. Sebab tak cukup 20 padu. Elektrik pun free. Saya orang Pulau Pinang, saya bersyukur duduk Selangor. Semua free, saya kata. Hampa tak bersyukur kau? Mereka hilu. Bersyukurlah Ustaz. Awak tak bersyukur. Bersyukurlah. Ni kita nak bagi tuan-tuan. Kalau menang PR, InsyaAllah pendidikan percuma boleh bagi punya. Kita kaya tuan-tuan. Sumber semua ada. Dia kata bankrupt ni. Dia pada kedarah ni bankrupt. 250 juta bagi kat lembu. PKFZ 2 bilion tuan-tuan duit kita. PKFZ ni jilid berapa ni jilid. Projek-projek sekolah tu apa ingat tak? Ni Queen kita buat. Dr. Ustaz Azizan 345 juta. Sebab wang kasyong report dia kata kalau kerajaan pusat buat 2 bilion. Tentang bayang tengok tak 2 bilion kan mana? Pagak 2 juta kelim 4 juta. Ni hotel apa nama Dewan 2 juta kelim 6 juta. Kedarah semua. Siapa yang kaya? Tengok, saya baru ni ceramah di Kampung Aman, apa nama Pulau Pinang. Saya tanya, wahai orang Pulau Pinang, sekarang bangun isu orang Melayu tak jaga orang Melayu. Dia nak tanya, sekarang tak orang Melayu tak jaga orang Melayu? Dah lama dah tuan-tuan. Setereka tuan-tuan ingat tak dulu Pulau Pinang tahun 57 kita merdeka. Berapa orang Melayu Pulau Pinang? Apakah tak? 67%. Punya ramainya 67. Lepas hampa memerintah 56 tahun, Melayu Pulau Pinang dah 16% lah. Habis lari habis. Main punya tani tu, main apa lembah apa kulit. Sebab orang Melayu sana UMNO ni beli tanah
kemudian jual dekat China, makan komisen. Kita naik rumah 400,000, boleh beli tak? Lari habis. Yang duduk sini mesti ada punya, dia Pulau Pinang. Lari habis. Saya kata, mana orang Melayu? Nak jaga orang Melayu. Dia baca petebak di masjid saya. Dia UMNO ni. Nak bangkit tak boleh. Sebab bangkit ni, dia bangkit. Duduk! Tak boleh bangkit nak. Dia letak hati. Duduk juga lah, ketak. Ketak. Ada seorang tu, kaki lumpur, pegang tingkat. Habis bagi salah, bangkit tu jauh lah. Kita tak UMNO tu, marah kat kita tuan-tuan. Sampai tak ada apa dah. Georgetown tuan-tuan. Dulu 47% orang Melayu. Mereka mereka 56 tahun. Berapa Melayu orang Pulau Pinang? Georgetown 2% lah. 2% lah. Tu pun semua nasi kandang. Lama tak jumpa. Apanya ada balik cek. Semua balik kepala semua. Tu pun kita kena pertahan orang Melayu. Satu. Dia satu sini. Yang satu. Yang ni tak gerak. Kepala gerak. Malaysia apa-apa tak ada. Semua mamak yang tinggal. Minta maaf kalau ada mamak tuan-tuan. Tu pun dia kata apa tuan-tuan. Habis ada orang Melayu. Tengok di Sungai Dua. Beli tanah orang Melayu betul-betul. Jual dekat China. Naik rumah 700,000. Siapa yang duduk? Ahli Parlimen dengan ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Dua dengan Tasik Keluar. Orang Melayu mana pergi? Lari habis. Daripada kata Allah orang Melayu sekarang sini habis kata tak jaga apa. Dah lama dah hampa tak jaga. Hancur habis orang Melayu. Sekarang baru nampak. Hampa nampak lagi. Tu saya boleh bagi tahu. Kita kalau nak insya-Allah pendidikan percuma. Wahai pelajar-pelajar yang ada di sini. Hampa nak mengaji esok percuma. Tak seronok dah. Ni balik-balik. Bapak. Tak seronok walau mengaji lah. Sebab bapak perlu mengaji masuk universiti kena bayar. Hang kata apa? Tak seronok. Tak kena bayar. Loh. Tak seronok pula tak kena bayar. Takkan seronok nak bayar pula. Percuma percuma daripada sekolah rendah sampai universiti. Boleh tak boleh? Boleh nak. Tuan-tuan ingat tak penjara Sungai Buloh? Pokok senang. Saya pergi ceramah. Mereka ni penjenayah duduk dalam penjara 20 tahun, 30 tahun. Kita pergi ceramah setiap 1 jam 2 kupang daripada dapat. Ni penjenayah ni 1 jam 2 kupang. Sedangkan kita duduk universiti, aset negara keluar-keluar 36,000 kena bayar. Patutkah adik-adik kalau apa tak nak kawan jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional dalam pihak akan datang, aku akan balik untuk duduk di Tasik Keluar. Lah duduk pula ketamu. Ini masanya kan. Sebab dia nampak dah tuan-tuan, saya pergi ceramah tuan-tuan baru ini di Melaka, depa sekat saya dengan Ustaz Bollywood. Tak boleh pergi tuan-tuan. Akhirnya depa buat satu masjid. Tu pun pengurusi datuk-datuk ni, pengurusi datuk semua. Ustaz, jangan hentak ni Ustaz. Jaga kami sama. Naik-naik ya Allah yang hadir ceramah tu walaupun depa sekat 3,000 orang. Penuh masjid. Dia mudah penuh ni. Semua duduk sebelah pakai baju tu. We love Ustaz. Tengok tocang. Baju seluar jin. Hari tu di Melaka jin tak ada seluar. Semua anak muda pakai ambil seluar di bawah tu dia. Depa duduk sebelah. Ustaz, hentam Ustaz. Tak boleh datuk-datuk. Hentam jangan kerok. Hentam apa-apa. Rupanya datuk-datuk ni geng kita semua. Depa berlakon lah. Tuan-tuan, perkembangan cukup hebat. Baru ni di Tanjung Berban. Ni politik ni jangan cerah. Hang cantik ke? Hang SD pun. Tanjung Berban, kita tak boleh masuk seumur hidup. Lepas jemput ceramah saya. Alhamdulillah tuan-tuan. Sekarang ni Ustaz Abdullah dari ceramah. Ramai orang. Lepas jemput saya pergi ceramah. Hujan turun bro. Saya kata tak ada orang pergi tengok. Orang tempatan Tanjung Berban boleh hadir 200 orang. Hujan lebat. Saya ceramah. Ada seorang pakcik. Ustaz berjawab awam berani. Saya kata pakcik takut tak? Pakcik kerja apa? Saya takut. Pakcik kerja apa? Buat rendang. Lah. Buat rendang pun takut. Saya kata. Takkan nak tukar pergi buat rendang kat Sabah. Takut apa pakcik? Ini masalah dah. Saya kata. Tuan-tuan, ini perkembangan. Saya berceramah di Sungai Aceh baru ni. Kita akan ambil insyaAllah Sungai Aceh tuan-tuan. Sungai Aceh ni kita kalah 250 undi je. Dulu kita tak keluar mengundi orang kita 750. Kalaulah kita dapat untuk meletakkan calon, kita akan rampas Sungai Aceh tuan-tuan. Dan insyaAllah tuan-tuan, orang Melayu akan bertanding di Pulau Pinang 16 kursi Dewan Undangan Negeri. Yang ada FB cantik lah, aku tak takut lah. Kalau kita menang insyaAllah, dia akan kuatkan orang Melayu di Pulau Pinang. Dan kita yakin tuan-tuan dengan perkembangan mutakhir ini, sokongan je. Hampa yakin lah yang UMNO yang ada.
Dan juga SP yang bercatat. Tuan-tuan kaya bercatat lah, gaji polis kita akan naikkan 15%. 15% ni saya umum ni bukan menteri lagi ni, baru ni. Kalau naik menteri tak tahu lah. 15% tak nak dah. Mereka baru naik gigi kotak 148. Ni 15%. Bila naik 15% kita harap tak ada rasuah. Wahai polis yang ada, tak payah duk catit lah ustaz-ustaz ni. Kami bukan seru manusia bunuh orang. Bukan ajak orang tembak orang. Kami ajak untuk kalahkan UMNO, pemimpin yang zalim dan penipu ni. Pimpin UMNO zalim tak boleh? Zalim lah! Tukar aku bukan ahli parlimen, bukan ahli Dewan Undangan Negeri, bukan mana-mana pertubuhan, cuma ahli biasa. Baca khutbah ditukar 24 jam tanpa ada sebab. Pisahkan anak dan isteri saya dengan mak dan ayah. Tak zalim kan? Tak apa, dia bertukar aku Pulau Ketam. Menang esok, tukar mereka Pulau Sotong pula. Geram kecil lagi, geram tak lah. Tapi nak habak macam tu lah. Allah, hampa geram tak geram tengok anak aku menyanyi. Memang apa? Nyanyi satu lagu. Selingan. Malam beramal kerana Allah, beramal kerana Allahu Akbar, beramal kerana Allah. Pemuda bergerak menjana puasa rakyat, bersiap menghadapi semangat perjuangan, usaha kita terus terlikat, menegak kema'rufan, menghantam kemungkaran, Allah haram jahat. Anak aku geram pasal tukar saya di Pulau Ketam. Dia duduk menyanyi. Dia ingat apa dia menyanyi? Rupanya dia maki aku. Apa ingat 10 tahun akan datang akan lahir seorang Abdullah Khairi yang kedua. 10 tahun akan datang. Hamba tengoklah. Hafal Quran insya-Allah. Tuan-tuan kita dah didik dah. Hadirin dikasih sekalian, sebab tu tuan-tuan banyak ini dengan kita nak baju office fashionnya kan. AES kita nak batal apa saman banyak dah. Banyak zaman tuan-tuan, saman AES ini kroni mereka. Mereka dah target dah setiap tahun 200 juta untuk claim duit kita. Ni tuan-tuan, gula tak ada gula. Sepatutnya dulu 140 ringgit ringgit. Sekarang siapa yang ambil alih? Kroni UMNO RM1 6 kupang tidak. Cina cukup pengang lah. Tuan-tuan dengar Cina. Dia kata ya gula dulu RM1.45, sekarang RM1 6 kupang. You tahu tak siapa pegang? Tuan-tuan tahu siapa pegang? Memang orang Melayu. Tapi siapa? Syed Bukhari. Dia naik harga ni untuk apa? Biar raya dia support. Ni semua support ni. Kita ingat. Kita ingat adik saya ni PLKN. Kelim baju Dobi ni sepatutnya RM20 lah. Kelim RM80. Lepas tu hantar tak hantar tu kelim juga. Bila dah kelim kan yang komander ni, hari tu kelim banyak, hantar kami pihaknya hantarlah ni pihak raya lagi. Saya kata baru ni minta RM60,000 cash untuk Parlimen Kepala Batak. Bayang tengok duit kita makan sendiri. Tu buang tak nampak. Weh nampak ni. Geram dia. Ni masa dia weh. Dia kalahkan UMNO lah. Tunggu apa. Apa dia takut apa. Aku penjawat awal. Aku tak takut. Dia berkata Ustaz tak takut. Saya tetap. Saya balik pada Pulau Terengganu. Walaupun pulang. Saya tetap. Saya balik ke 3 pagi. Saya berhenti lampu merah. Sebab aku tak lawan kerajaan. Dia berkata apa Ustaz lawan kerajaan? Saya bukan lawan kerajaan. Saya lawan UMNO. Dia berkata tu duit hak 100 tu UMNO bagi. Pada otak apa? Duit itu dibentang di belanjawan. Ingat tak? Bila bentang belanjawan, duit itu duit rakyat. Kalau tak bentang tak apa macam kita pergi bagi. Memang duit kita suruh. Kita putih terlemah. Ni kita kena faham. Duit dibentang di belanjawan. Duit kita cukai semua. Ni. Kemudian bagi. Ni UMNO bagi. UMNO apa? Duit itu duit rakyat. Yusuf Badawi kata, bila kerajaan bagi kepada rakyat, ambil itu hak kita. Hampa ambil lah 100 baru ni. Ambil, aku pun ambil. Takut apa tuan? Kita ambil hak kita. Dia pun kata, tapi aku tak cium tangan lah. Kalau hampa cium dengan aku. Lebih baik daripada cium dengan aku. Saya nak bakti. Saya balik ke 3 pagi. Lampu merah. Saya tak lawan kerajaan. Saya berhenti. Sepatutnya belah kan. Mana ada kereta. Tiba-tiba kancil main. Bakar. Pon. Suruh saya jalan.
Saya Camry, dia kancing 660. Cik. Lampu merah lah jalan. Tiba-tiba dia bunyi lagi. Suruh saya jalan. Lampu merah lah aku ni tak lawan kerajaan. Tak berhenti. Lampu hijau dia jalan pelan. Bagi dia potong. Dia potong 660. Dia pecut 12. Saya 14. Dia pecut sampai habis 14. Saya 16. Dia kono. Saya kono. Dia pecut. Saya pecut. Dia kono. Saya kono. Dia masuk masjid. Saya masuk. Dia buka pintu. Saya buka. Dia lari. Saya ligat. Dia masuk jamban. Rupanya kawan nak terberak. Saya ingat pasal apa? Rupanya kawan nak gemuk tak boleh dah. Tu yang dia punya orang. Tuan, kau jalan. Nah, abang tuan-tuan, walaupun lampu merah pun tak lawan kerajaan. Sebab tu tuan-tuan, kita bukan lawan kerajaan. Tapi UMNO dah lama dah menipu kita tuan-tuan. Ini masanya jatuhkan mereka. Kita nak yang adil akan jadi imam untuk aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila aras Allah, kemudian tuan-tuan, wal yaumil akhir wa aqamas salah, bukan mendirikan masjid. Orang yang memakmur masjid Allah mendirikan sembahyang. Masjid siapa mereka? Saya pergi korang satu masjid punya besar. Imam dia orang kita. Bukan orang ni, orang Korea tapi belajar bahasa Arab, Tuhan buka hidayah. Imam mendirikan masjid. Korea boleh diri masjid, tetapi mesti mendirikan sembahyang. Ni kita dirikan sembahyang. Allahu akbar wa aqam wa atau zakat, mengeluarkan zakat. Bukan saja ambil dia orang, kena keluarkan zakat. Apa-apa yang kita ada. Kita ingat tak baru ni? Bapak saudara saya cerita bagaimana ada seorang hamba Allah semayang sah pertama Hari Raya Aidil Adha. Dia semayang, dia sujud. Semayang sunat duha. Sujud. Lapan suku dia mai. Lapan suku dia jadi imam. Jadi semua Allahu Akbar Allah. Habis sapu. Lapan setengah dah. Pengurusi. Tuan-tuan, kita nak semayang sunat duha ni macam ni. Niat macam ni semua. Cuba tengok Pak Long. Awak dia duduk sujud dia nak jadi imam. Seorang mana? Dipegang-pegang baru. Pegang-pegang jatuh. Dia mati ketika sujud. Dia mati dalam wudu. Dia mati tuan-tuan tengah semayang sah pertama dalam mihrab masjid. Dia mati pula tuan-tuan Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Aidil Adha jatuh hari apa? Hari Jumaat. Nabi kata siapa yang mati pada petang Khamis ataupun hari Jumaat, Allah jauhkan dia azab kubur. Saya pergi ziarah rumah dia tuan-tuan. Lepas sebelum nak ke bumi tu, pergi tengok bini dia, anak dia tak teriak. Rupanya di sebelah rumah ni ada 5 pintu rumah sewa. Yang ni semua teriak. Saya pun heran lah. Tuan-tuan, kenapa teriak ni? Ustaz, kami duduk 10 tahun rumah ni Ustaz. Kami orang susah Ustaz. Pak Long ni 1 sen pun tak pernah minta dengan kami Ustaz. Kami duduk doa, ya Allah bagilah kebaikan kepada Pak Long ni. Dia duduk tolong orang susah tuan-tuan. Allah ambil nyawanya ketika sujud. Hari Raya pula, hari Jumaat pula, dalam wudu pula. Kita nak kata apa orang macam ni? Jamin masuk syurga Allah. Tangan dia tolong orang. Ni kita tangan duk berdarah hak rakyat. Agak-agak boleh mati sujud lah. Berpikir tengoklah tuan. Hamba Allah yang mati yang baik ni sebab dunia dia baik. Tuan-tuan, Tuhan bayar cash tuan-tuan, dunia cash. Saya pernah ziarah dulu ada seorang hamba Allah. Dia dekat nak mati ni, tangan krok tangan. Saya tanya bini dia, awak abang macam tu tak tahu tak? Nampak macam nak mati tak? Tapi tangan macam ni. Kawan dia mai. Ustaz tahu dah kisah dia. Kata apa siapa? Ustaz, dulu masa muda ni, tak payah sebut nama, dia masa muda ni ingat ada orang dulu bila kahwin mereka bawa germit, tak germit. Rupanya dia pergi germit rumah orang tu kayu. Dia duduk germit, dia tu skoden. Rupanya dia pergi mengendap mana-mana orang yang baru nikah. Tuan-tuan, perangai itu tak boleh buat sampai mati. Tuhan tunjuk ketika sakarat. Allahu Akbar. Kita takut amin tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, esok kita bangun dengan amalan kita. Kalau kita duduk makan, kedarah dia rakyat macam mana? Bagaimana kita yang sokong ni? Sama tuan-tuan, kita akan bangun dengan mereka. Tuan-tuan, bangunlah dengan ulama-ulama yang kita letak. Dr. Harun Din, Dr. Hassan Din pembelah kita, Dr. Zulkifli Al-Bakri bersama kita, Ustaz Zahazan. Janganlah Ustaz tu, seorang tu Fathul Barwa. Yang tu pening tuan-tuan. Baru ni dapatkan letak tuan-tuan KI.
Tuan-tuan jaga, saya forum dengan dia, dia hantam saya KI tak lagi. Tak ada. Kazim Ilyas terus panggil tuan-tuan. Satu lagi Wan Soho Bani Leman, di antara calon-calon ni Ridwan T ni, pangkah awal tuan-tuan. Semua otak sosialisme untuk menghancurkan Islam. Nama je ustaz tuan-tuan. Tapi semua jenis ampu nak hantam saya dalam forum. Saya kata apa dia hantam aku ni? Hantam apa yang tu terus. Aku ustaz, bukan ajak orang bunuh orang, bukan ajak orang rogol orang. Kita ajak kembali pada Islam. Hantam. Allah tuan-tuan, tak apa. Hidayah bukan milik kita, milik Allah tuan-tuan. Ingat, yang kelima apa? Yang kelima. Wa aqamus salat wa lam yakhsha illallah. Orang yang memakmur benci Allah, mereka tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ini, hampa takut dekat UMNO ke apa? Ada orang jumpa saya, ustaz, kalau tak ada UMNO habis kita. Oi, rezeki ni milik Allah. Saya dah cuti dah sebulan tuan-tuan. Allah bagi rezeki lagi banyak tuan-tuan. Lagi hebat tuan-tuan. Saya bangun dalam paket apa pun tak ada. Cuti tanpa gaji. Teluk-seluk tengok-tengok ada 200. 200. Ya Allah, Nabi kata kalau kamu buat baik dengan mak kamu, ayah kamu, Allah murah rezeki. Yakin saya 200 tu aku pun nak beli makan sekali. Wah, keluar 200. Mak sihat tak? Sihat nak? Mak nak bagi 100. Itu yang ada pun. Ayah nak pergi kedai kau ajak. Nah, Allahu Akbar. Tak ada apa. Tiba-tiba orang telefon, ustaz, ni ada forum ustaz, dekat Teluk Intan dengan ustaz Dr. Harun Hassan Din. Saya kumpilah tambang ngam-ngam lah. Dia bagi sampul kan? Kita pun tak ambil lah. Mungkin dapat 200 tu lah, orang jadi tu lah, tak kira kan. Kita balik-balik tak semeja, duduk tidur, fikir insyaAllah kita tak gaji ni, rezeki milik Allah. Tapi macam mana nak buat? Kata sampul tu ada. Buka tengok, buka-buka, ya Allah, aku bagi dekat mak 200, Tuhan bagi cash dekat aku 4,000. InsyaAllah 200 bagi kat mak, Tuhan balas 4,000. Lah ni tak ada duit, dia bagi kat mak ni, mak. Tuhan bayar Tuhan, Masya Allah. Kita tak yakin tuan-tuan. Kita duk ingat UMNO boleh bagi. Sebenarnya rezeki Allah bagi tuan-tuan. Wahai tuan-tuan yang ada di sini, saya nak tanya tuan-tuan, saya ajak bunuh orang tak? Tanya kali lagi, saya ajak bunuh orang tak? Saya ajak rogol orang tak? Tuan-tuan, saya ajak untuk buat maksiat tak? Saya ajak tuan-tuan untuk kembali kepada Allah tidak? Saya nak tanya, tuan-tuan sayang saya tak? Kalau sayang saya, kalau tak UMNO dalam pihak raya dia akan datang, aku akan balik sebagai pejuang agama insyaAllah. Takut apa tuan-tuan? Rezeki milik Allah. Sebab tu saya yakin tuan-tuan, UMNO akan jatuh tuan-tuan. Kali ini masanya. Mereka itulah pun sampai penutupnya. Ar-Rahman, Mandah. Lepas tu dah tak ada dah, kita akan naik yang lain insyaAllah. Jadi saya setakat itulah, bila dah kita ada 5 ini, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kitalah orang yang dapat hidayah Allah. Harap hidayah Allah milik kita tuan-tuan. Saya setakat itu yang baik kepada Allah. Saya ni tuan-tuan, daripada pagi ni kuliah subuh, pagi ceramah, baca turun integrity tu, kemudian balik ceramah lagi dekat 5 ceramah. Mengantuk tak ada orang ni. Tapi ceramah dia tu lah. Tak lama ni kalau hampa lena nak ceramah aku, hampa kurang capek. Aku mengantuk, hampa tak lepas lena lah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tetap panggil saya insyaAllah kan. Dalam tiada raya ni tak ada apa-apa nak tunggu pak. Kita akan buat ceramah kelompok lah. Panggillah insyaAllah, saya sepenuh masa. Dia kata ustaz, masuk calon sana memang ditawarkan untuk jadi ahli parlimen, ahli adun. Tapi saya tak maulah. Daripada jadi ahli parlimen adun, dia jadi Ustaz ni duduk restoran, makan. Bangun-bangun nak bayar, ada member tolong bayar. Lega. Kalau jadi ahli parlimen, masuk restoran, semua kena bayar. Dia kata, biar aku jadi ustaz, maka free. InsyaAllah sekian. Yang baik kepada Allah, yang lemah kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!